ubat kampung dia tak bersih, contamination. Ya betul. Contoh yang saya jumpa patient yang saya jumpa, dia ambil daun mana tah, dia ambil dia hancurkan blend, lepas tu tampal kat luka. Lepas tu saya jumpa next lepas 3 hari, banana. Serius? Dia kalau zaman dulu orang survive sampai sekarang dengan zaman-zaman ubat-ubat herba, macam mana diorang buat? Saya tak sure cara dia orang buat macam mana. Of course orang Melayu pun ada teknologi dia zaman dulu. Tapi saya rasa lah, mungkinlah ilmu orang-orang Melayu terdahulu tak turun pada generasi sekarang. So dia main agak-agak aja. Dia buat tu. Dia contoh kan yang kita tengok cerita yang apa, Ustaz Amin tu dia cerita kita ada buat kain selempang yang tak terbakar kan kalau kita letak api kan. Serius lah? Ilmu zaman dulu, yes, saya akui. Mungkin ilmu orang Melayu zaman dulu untuk luka ke apa ke, untuk perubatan hebat. Tapi ilmu tu tak turun ke zaman sekarang, generasi sekarang. Sebab kita tak ada penulisan yang betul-betul ajar apa semua. Jadi ilmu yang tu saya tak adalah saya dapat. Tapi daripada ilham dan pembelajaran saya tentang medical sebagai seorang doktor. So sebab tu saya hasilkan produk yang baru untuk luka. So maksudnya doktor nak cakap spray ni lagi better daripada herba-herba tradisional yang Melayu betul, pakai. Untuk luka. Mungkin dari segi praktisnya. Maksudnya dari segi cara dia orang amalkan tu, cara dia orang apply pada luka, mungkin tak bersih, contaminated. Kadang-kadang orang main agak-agak je. Dia cakap, luka sirih bagus untuk luka. Lepas tu dia bantai. Dia tak belajar cara number one kena buat apa. Macam mana nak bersihkan daun tu dulu. Macam mana nak steraikan daun tu dulu. Dia orang tak belajar benda tu. Dia orang main campur tumbuk. Satu blender ataupun nak tumbuk daun tu, itulah yang masak kari, masak ayam, blending makanan, situlah juga buat untuk cuci luka apa semua. Jadi contaminated lah. So cara cuci luka tu dia orang tak kena dengan prinsip perubatan, maksudnya macam tu. Jadi saya rasa mungkin dulu memang zaman dulu kita tak ada pembedahan apa semua yang sampai hospital yang besar-besar. Mungkin orang zaman dulu dia ada ilmu, tapi ilmu yang dia buat tu, cara dia apply, cara dia steraikan bahan tu sebelum dekat luka tu betul. Tapi ilmu tu tak transfer ke generasi kita. Faham.